Sedap, enak, marvelous. Asam pedas, pari tukar, cara Abang Pintin, Suki dan Makcik Kamera. Jumpa lagi, jangan lupa untuk mencuba resipi masakan yang ringkas, enak, but marvelous. Ingat pari tukar, asam pedas dia. Ingat Abang Pintin, Suki. Jom makan sayang. Jom. Assalamualaikum. Masak lagi ke tu? Waalaikumsalam. Agak-agak. Buat apa tu? Gosok-gosok tu. Cuba kita dekat apa yang dia buat ni. Oh, anak tu. Ini nama tukar. Nak masak asam pedas lah ni. Agak-agak apa ni? Buat apa ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat, Assalamualaikum. Semoga sentiasa sihat dan ceria selalu sebagaimana Abang Pintin dan Makcik Kamera di sini. Sahabat, ya hari ini kita bercadang nak masak asam pedas ikan tukar. Ni ikan tukar. Comel-comel. Cuma ni saya beli 5 ekor, RM12 lebih. Jadi satu lebih kurang RM2 lebih. Sayang murah je. Kan kalau beli ni sahabat ni dimasak tak tahu dah berapa ringgit ni. So okey sahabat tukar ni saya nak masak asam pedas asam pedas. So saya gosok-gosok dulu dia punya apa ni sayang ni. Saya tak suka dia punya daki tu hitam tu. Kulit dia lah, tapi kalau gosok dia bersih. So ini asam pedas. Saya nak masak asam pedas. Saya dah mandikan lah kira-kira ni. So kalau dah digosok jadinya macam ni. Putih cantik ni saya nak masak. Dah tak air asam kan? Ni saya basuh dah air asam ni yang ini tutup. So okey sahabat, untuk masakkan asam pedas ikan tukar ataupun pari pari tukar saya ni hari saya gunakan ni, kita tengok apa bahan dia. Bahan-bahan dia sayang. Lada kering yang setelah saya rendam. Ini lada hitam tidak lada hitam biji, bawang merah, bawang putih, belacan. Yang ini saya gunakan sawi jeruk dan ni daun kesum. Dan bahan-bahan lain perasa je, garam, gula, asam, garam, perasa je macam biasa. So sahabat, kita nak bedah dulu ikan ni. Kita operate macam ni cara dia. Saya buat macam ni sahabat Jadi kalau kita beli pari yang kecil-kecil ni sayang, kedai dia tak buat kan sayang. Kedai tak buat. Kedai buat kalau ikan yang besar-besar je. Kalau ikan kecil-kecil macam ni saya tak buat. Jadi bahagian kepala ni saya tak pakai sayang. Jadi saya buat buat macam ni. Dia macam dia tak bersamaan dengan ikan lain sahabat. Dapatlah jadi macam ni isi dia. Macam ni Ni kalau Makcik Kamera pernah buat tak sayang? Pernah. Buat ni. Masa tu Makcik FPS belum jadi YouTuber, jadi kita buatlah sendiri. Pernah masak ikan ni? Pernah. Buat siang sendiri pernah. Alhamdulillah lah. Saya tak pernah. Tak payah saya nak tolong lain kali kalau saya beli Makan tak ikan ni sayang? Makan. Sedap kan sayang Wow. Okey so kita buat macam ni sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikan ni dibakar kan? Pandai sayang So ikan ni, ikan pari ni sayang, dia beranak. Dia boleh, ikan pari ni beranak, dia datang darah, datang head lah, apa katanya. Jadi kena cuci bersih-bersih bahagian dia punya, nak kata macam mana kemaluan dia sayang. Apa kata kemaluan je lah kat ni kot. Kalau kita kata macam tu lebih kurang je. So kita kena cuci lah. Kita kena operate betul-betul. Saya tunjukkan sekali lagi Ini anak dia lah ni. Ini Itu spesies pari besar tu. Tahulah saya. Tak. Dia memang kecil yang itu yang pari besar ni pari lang. Mana dia lahir-lahir memang macam, tapi takkan mak dia kecil macam juga kecil lah Yang itu kan yang tu saya tak tahu. Yang tu saya pun tak menyiasat dia punya keturunan dia. Keturunan dia ni memang macam ini ke apa ke, saya tak pernah siasat. Dalam tu kita kena tubuhkan pasukan penyiasat saya. Menyiasat keturunan dia. Gunting boleh lah, tak boleh gunting dia.
Kalau nak gunting boleh, tapi gunting yang tajam. Itu Gunting tajam tu, tak tajam. gunting yang tak tajam. Satu tu keras. Dia kena gunting yang tajam. Kalau gunting ni tak tajam. Oh, gunting lagi satu tu Saya tahu saya yang masak kat dapur, saya tahu gunting mana yang tajam. Makcik kamera tak masak kat dapur. Malu je macam masak hari-hari tu. Tak masak. Itu bukan masak sayang tu. Itu namanya apa ni? Cooking. Saya masak. Saya belum masuk YouTube. Masuk kamera masak lah. Pengelat. Bila dia masak, bila dia masuk dalam kamera ni dia masak. Betul. Sahabat, memasak ni bukan isteri sahabat tapi kalau suami suruh kenalah buat. Jadi kena patuh arahan suami. Jadi lebih kurangnya macam kena buat jugalah memasak. Setuju ke tak dengan pendapat saya ni? Tak, semuanya sama-sama tolong menolong. Kau nak keluarga bahagia, kena tolong menolong lah sayang. Jangan nak nunjuk aku masak, aku tak masak, tak elok. Ini saya ingat, betul tak sayang? Setuju. Sebab tu kita berdua tak kisah. Memasak ni kerja yang mudah je, simple-simple. Saya potong sayang Tak masak semua kan? Tak masak semua. Kita potong-potong je. Masak semua pun boleh je. Sebab apa ni? Tak ada orang, bukannya sikit, bukannya banyak. Sikit je. Dahsyat ke pakcik makan sampai 5 ekor ni? Tak, kecil-kecil kan ni. Macam ni. Macam ni. Masak-masak simpan. Habis cerita. Ikan pari ni kalau disimpan-simpan tak sedap sayang. Mana tahu Tut adalah orang datang bagi je makan asal pedas ikan pari yang kita masak ni. Terpujat-pujat dia menangis dia sayang. Kenapa kat sayang? Dia nangis. Tengok dia lada. Kalau lada tak masuk kopi tak jangan habiskan. Sayang, kat kujat nangis kenapa? Dah lapar lepas tu dapat makan terus. Nangis kenapa? Kesukaan. Betul. Sahabat, ni lebih kurang dia. Kalau ikan ni cuma RM12 macam ni sayang ni. Ini kat mana murah sangat ni? Ini beli dekat Masri lah. Kat Masri tu kan. Malam kita beli. Cuma kita tak balik tabir lah, kita tak tunjuk lah. Masa yang kita beli ikan kita tak tunjuk. So okey, kita kemaskan bahan-bahannya. Kita nak blend je sayang. Kita nak blend je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, bahan-bahan yang lain lada je, kita blender. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan yang lembut tu di bahagian bawah sayang. Ini pekat ni sayang. Ini sedap ni. Dimakan dengan roti canai sayang ni. Kan ada. Makcik pencen tak payah nak batu pinggan, nanti bergerak-gerak kamera. Nanti tak senonok Cun. Gambar dia tak cantik. Mana ada kameraman nak basuh pinggan sampai ni makcik kamera je. Pelik betul lah saya. Kamera kan boleh buat serba semua. Tapi habis gambar-gambar ni tinggi nanti. Makcik kamera dia geram tau sahabat. Dia geram. Lambat sangat APS masak ni. Dia nanti dia ambil bahan-bahan tu dia sambil dia buat kamera. Dia ambil dia gambar ni nyengit sini. Allahu akbar, bismillah. So ni sahabat, makcik kamera bantu saya dah. Kita masukkan belacan. Ini ada belacan sayang Ada belacan, ada lada, ada bawang, ada air, sedikit air. Kita masukkan lada putih sikit. Terus kita masukkan sahabat. Sebahagian je sayang Kita masukkan air, lepas tu kita blender. Jom kita blender. Kita blender sahabat. Apa yang kita sebenarnya sahabat, bahan-bahan ni
kita boleh buat banyak. Kita nak blender boleh, kita nak giling boleh, kita nak tumbuk boleh, kita nak pakai sobek boleh. Semua boleh. Kita nak gunakan lada putih. Lada apa sayang? Lada kering pun boleh, yang lada sebut kering tu pun boleh. Dalam kita kita sahabat. Okey sahabat, lebih kurang macam ni lah sahabat So kita terus goreng. Jom kita goreng. Okey sahabat, kita terus tumis je. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang. Ini ada belacan. Ada apa sayang lagi? Yang kuat. Kunyit Kunyit. Ada Halia. kunyit. Kunyit nanti kita masukkan sikit. Tadi lupa sayang nak masukkan kunyit. Patut tadi masukkan kunyit sikit. Baru dia cantik. Okey sahabat. Kita masak dia sehingga naik wangi, naik pecah minyak. Okey. Sahabat, kita kocai je Ni kita kocai tengok ni. Ni sahabat, kita kocai. Tengok sini sayang. Dia tak dekat muka saya sayang, dia dekat depan ni. Kocai. Kita untuk mencepatkan proses masak, untuk mengelakkan dia kecil-kecilkan sampai sahabat Sarawak, kita tutup dia. Sahabat, setelah kita tinggalkan, dah naik, dah berapa ni sayang? Kualiti dia tak berapa magic saja. Dia dah terluka. So kita tumis macam tu. Dan terus kita masukkan air dia sayang. Sikit air, kita tumis sekali. Kita masukkan air. Tapi belum boleh buat yang ni, belum lagi sayang. Kita masak sekali lagi. Kita biar masak lagi, pecah minyakkan lagi. So kita tutup lagi. Okey sahabat, sekali kita tengok. Wow. Ini dah beberapa kali kita dia punya balik tabir kita dah bagi air sikit, dan kita biarkan dia tunggu benar-benar keluar minyak macam ni sahabat. Dah naik minyak macam ni, kita tambahkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita anggapkan ini air cuka lah. Air cuka pula. Air apa sayang? Air ni lah, air asam lah. Sebab saya tak ada asam biji dah habis, saya gunakan terus asam Paste asam. Paste asam ni saya anggap sebagai air asam je. Okay, sahabat, ikan pari ni dia mudah Masak. mudah lembut sahabat. Jadi saya terus masukkan ni sayang, Sawi jeruk. sawi jeruk ni. Kita masukkan sawi jeruk. Saya masukkan terus daun Kesum. Jauh kesum datang ni. Saya masukkan je sahabat terus. Dia ke tengah dia tu saya masukkan kemudian. Tapi setengahnya macam ni saya masukkan awal sebab tengok pada ikan dia sahabat ni. Terus saya masukkan ikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekampung boleh makan. Ada 20 Keping. Ada 20 Tapi dia keping ni kecil. Satu orang makan 3 keping So ini boleh untuk makan 6 orang. Lebih kurang macam ni cakap. Sebab ini kecil-kecil sayang ni Satu orang 3 keping ni tak berasa sayang
So jangan kata banyak makan, kau makan. Tidak. Ikan ni kecil saja. So sahabat, kita terus boleh tambahkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan air. Berat. So kita biarkan dia. Oh, ya. Orang kata cara Abang Pencen tu suka masak ikan 10 kali, masak 10 kali berbeza. Terus saya perasakan, sahabat. Okey sahabat, sebelum kita perasakan dengan bahan-bahan lain, saya nak perasakan asam dia, sahabat. Asam pedas ni yang mustahak asam dia, Kalau tak masam, sahabat, dia tak maco lah, Tak jadi asam pedas. Tak jadi asam pedas, So saya dah rasakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang saya, Sebab saya gunakan asam ni, asam adab ini macam kita tak biasa. Kan kadang kita ingat masam sangat, Pun tak berapa masam, saya. Okay. Rasa keping boleh juga kalau masam. Asam keping tu pilihan terakhir saya, saya kena tengok masakan macam mana saya nak gunakan asam keping, Kalau asam laksa je asam keping, Saya gunakan MSG, tikit MSG dan juga apa tu, sayang? Garam. Garam. Tak ada garam, tak Okay. jadi masak. Kalau kita gunakan asam tu, sayang, yang asam tu dia dah ada masin-masin sikit, asam yang biji tu, Yang ini dia tak ada masin, asam ni. Dia tu masam. Kadang rasa macam tak cukup pun ada kadang masam dia tu. kuali dia bergerak, sayang. Kuali Of pula course lah, kuali salah. pula salah. Kadang-kadang orang tak pandai masak, kuali pun salah. Kuali Dia jongkang-jongkit kata lah. kalau tak pandai menari dia kata lantai Lantai jongkang-jongkit. jongkang-jongkit. Padahal dia tak pandai menari. Dia tak pandai masak, kuali pula dia kata gerak-gerak. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat. Terus saya tambahkan saya punya Daun kesum kesum. ni, yang penghabisan ni. Ini kalau kita nak blender ni pun boleh, sedap juga. Sedap, sayang, ni kita blender. Tapi aku rasa kita tak tahu. Saya pernah. Kata sedap. Itulah Cik Man buat. Oh. Cik kan pakar masak. Tahulah dia. Oh, okey. Dah kita rasakan sekali lagi setelah kita bagi perasa. Bismillahirrahmanirrahim. Simple but marvelous. Hai. Wow. Tapi masam, dari segi masam dia tu memang Kurang lah. kurang, Abang boleh tak ada asam keping lah itu. Okey. Belum sangat kot. Sebab asam pedas ni, asam ni dia nak kena. Tapi sebab kita asam tu dah habis, kita gunakan asam ni. Habis satu botol, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ke ataupun kurang banyak, saya merasa. Wah, sedap. Okey. Okey, sahabat. Dah okey dah, hatiku dah berbunga-bunga, Sahabat, hampir tinggal dalam seminit 2 lagi. Siaplah asam pedas Abang Pencen suka-suka ni dan boleh kita hidangkan, Saya ni hari kita masak polos saja, sahabat, Saya tak tambah bende pun tidak, terung pun tidak. Sayurnya saya cuma gunakan sawi jeruk sahaja. So macam ini, sahabat, ni ikan tuka ni sekejap je masak ni, sayang. Dia tak boleh lama-lama, nanti terlodoh, Saya pun tak boleh lah nak mengacau-ngacau sangat, So dalam 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, 6 minit, 7 minit, 8 minit, 9 minit, 10 minit. 10 saat lah, sayang, Okey, sahabat, siap sudah masakan asam pedas pari tuka cara Abang Pencen dan Makcik Kamera. So dah siap, kita boleh hidangkan. Jangan lupa untuk mencuba masakan yang simple but marvelous cara Abang Pencen dan Makcik Kamera. Jom kita hidangkan, sayang. Dan kita bolehlah makan, sayang. Makan dengan apa, sayang?
Roti boleh, nasi boleh, canai boleh. Kita makan dengan roti canai yang tak habis tadi. Sedih, sedih ni dengar. Tadi pergi Sodeh. kedai dapat. Wow. Terjungkit pun untuk dia. Kau? Ekor dia. Ekor dia. So, okey sahabat. Wow. Okey sahabat, masak sudah. Asam pedas. Pari tukar cara abang bikin suka-suki. Enak. Mantap. Marvelous. So, jangan lupa untuk mencuba. Dan kalau ingat asam pedas ikan pari tukar, ingatlah abang bikin suka-suki. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah. Baik macam. Sedapnya sayang. Sayang. Apa perasaan sayang? Abang Teruja sangat. Nak makan Dari sangat. semalam nak makan. Sebab kita tak dapat masak kan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkinlah sayang Cukuplah sayang. Ini untuk portion untuk satu orang. Jom kita makan sayang. Okey, jom. Okey. Dia datang dengan lenggang-lengguknya. Sayang, ini hari petang-petang ni kita nak makan Asam pedas pari tukar yang enak, marvelous. Cara abang bikin suka-suki. Sayang, kita nak makan dia dengan roti canai. Nak makan roti canai pun boleh, nak makan dengan nasi pun boleh, nak makan dengan nasi empit pun boleh. Sayang, saya berikan nasi empit. Okey sayang, jom. Saya nak hari apa? Yang simple, saya nak makan dengan roti canai. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kat kedai ni portion dia macam ni sayang. Ini sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sahabat, saya nak menikmati roti canai dengan asam pedas ikan tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Nak rasa dia punya asam pedas. Wow. Dia punya masam-masam dia mantul. Cik Camry tengok je. Ini portion untuk satu orang. Gaya makan dia macam ni sayang. Gaya makan dia. Roti canai bila yang tak tanya? Pagi tadi. Pagi tadi pasal Makcik Camry tak makan. Sudah tak habis makan. Tak ada geng. Kita makan dengan ikan tukar dia, pari tukar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Pedas makan. Pedas tak? Ada biasa tak campur lada tu. Tak. Memang ngam. Pari tukar ni lembut sahabat. Lembut, enak Tengok yang daging dia. Tengok depan Tengok lembutnya. Dia punya tulang-tulang rawan ni, tulang ni lembut ni. Tapi kalau kita nak makan ni, kita basahkan dengan ni. Kita makan ni. Cantik, colour dia pun cantik. Lada dia sangat lembut. Saya ambilkan yang ni bagi makcik yang memakan. Sedap sahabat. Dah berapa lama kita tak makan padi? dah lama lah. Nampak Makan nasi terus. Makan nasi pula Tak apa, makcik kan dia kenyang lagi. Ya. Nanti maghrib tak payah makan lagi. Balik dah isyak, lepas isyak kita tak dah nak makan. Nak jaga penampilan. Oi, sedapnya sahabat. Ada apa Ustaz? Lada hitam lagi sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau cucu Haziq nampak ni menangis ni. Makan dengan nasi pun sedap, sahabat. Dia kalau kat kedai, kita order portion dia macam ni. Dengan ni. Lepas tu kita hirup-hirup je. Baru kita makan nasi.
Lepas tu apa sayang? Hayunya Hayu apa? Kau bayam kangkung sambal kangkung belacan dengan telur. Dadah. Kau nak tu dadah. Lepas tu kita makan lagi. Sayang, saya dah makan 2 ketul. Ini masuk ketul ketiga. Berarti satu ekor tu confirm untuk satu orang. Lepas tu sayang, tak ada lah sawi jeruk ni sayang, terikut. Kecil-kecil. Oh, sedap ni sayang. Okey sahabat, saya nak teruskan makan. Jangan lupa warnai kehidupan kita yang meriah ni dengan makanan yang juga meriah yang disediakan oleh air tangan kita sendiri, air tangan kita sendiri untuk keluarga kita yang kita sayang. So boleh kita menikmati dengan sepuas-puasnya. Okey. So jumpa lagi sahabat. Ingat asam pedas pari suka, ingat abang bikin juga sikit. Jumpa lagi. Assalamualaikum dah.